Korang mesti tak tahu kan dekat mana Cendol Kampung Ulu sebenarnya. Meh, hari ni saya nak tunjuk kat mana Cendol Kampung Ulu. Let's go. Simpang ke Cendol Kampung Ulu. Korang boleh tengok ada signboard 3 kat situ menunjukkan Cendol Kampung Ulu ada kat situ. Kalau anda dah nampak signboard besar ni, maksud anda sangat dekat dengan Cendol Kampung Ulu. Tapi kita kena parking dulu. Kat mana kita nak parking? Jom. Okey, dekat belakang saya ni ada parking yang pertama. So, korang boleh parking kat sini. Tapi korang ingat, korang kena bayar dekat tercenggu. Ini adalah parking yang nombor 2. So, korang boleh parking di pesisiran sungai ini. Di dalam petak. Jangan lupa, kalau luar petak, anda kena selamat. Lepas anda menjumpa signboard di hadapan, anda straight je akan jumpa ni. So, anda dah tahu kat mana nak order, boleh order di sebelah sini. Beratur di sebelah sana, okey? Okay. Si korang tanya, mana nak duduk kan? So, boleh anda tengok sendiri, betapa besarnya seating yang kami ada. Dan juga kita ada seating outdoor yang sangat luas pada sini sampai hujung sana. Selain dekat Makan Avenue, Cendol juga ada drive-thru. So, kalau sana ramai, boleh tapau dekat sini ataupun naik kereta je. Senang kan? Anda disajikan dengan pemandangan yang cantik ini di Sungai Melaka. So, jangan lupa datang ke Cendol Kampung Ulu.